Okay, geng, selamat pagi. Hari ini 4 hari bulan Mei 2026. Mulai hari ini kita tak ada call customer service lagi. Kita kena pakai Grab Chat. Saya buat satu video untuk offline ya, cara buat offline. Kalau kita ada apa-apa masalah, kita offline, kita contact customer service. Kita tekan sini profile. Tekan ni profile, dia akan keluar ni. Ini setting, ini help center. Tanda soal ni help center, tekan ni tanda soal. Okey, tekan tanda soal. Okey, dia akan keluar ini. Okey, nampak ini ada tulis effective May 4th. Our call support will be deactivated for 24/7. Tak ada call customer service, kita hanya boleh pakai Grab Chat sahaja. Okey, jadi apa-apa masalah tekan chat to get help, tekan ini. Ini tekan apa masalah kita, mana satu job yang kita ada masalah, kita tekan. Katakan contoh ini job. Okey, dia akan tanya, okey, apa masalah ni? Kita pilih apa yang ada dalam sini. Masalah-masalah kita. Okey, katakan selepas ini job saya tak ada dapat job lagi. Saya tekan I am not receiving booking. Okey, kita tekan sini. Okey, tekan sini, nanti dia akan beritahu apa kita perlu buat. Step by step. Okey, ini step by step. Dia beritahu kita apa yang kita perlu buat. Okey, ini step yang kita kena buat. Kalau okey, kita tekan end chat. Kalau tak okey, kita tanya, what else can I do? Apa yang saya boleh buat lagi? Okey, dia akan beritahu pergi ke diagnostik. Semua akan step by step dia beritahu kita buat. Step by step. Okey, ini cara-caranya. Ini saya sudah cuba. Grab Chat ini cepat. Respon cepat daripada kita call customer service. Nanti kita call lagi, orang lain jawab. Ini tak ada ini tak ada. Ini Grab Chat ni dia sekali kita report, dia akan kekal sana. Dia akan hantar mesej kepada kita. Tanya kita bagaimana status kita. Your support request. Ini ada tulis your support request. Saya ada pernah buat. Job not showing. Ini job not receiving job. Dia ada rekod dia sini. Your reported issue. Apa yang kita report ada dalam kita punya aplikasi. Walaupun kita uninstall, reinstall, kita punya mesej ini semua tak akan hilang. Jangan risau kalau app ada isu dalam handphone kita, kita uninstall, reinstall. Wang kita punya report semua akan ada lagi. Sebab dia simpan kat server, bukan dalam handphone kita. Okey, ini cara-caranya lah. Okey geng, harap ini dapat membantu. Sekian, terima kasih. Saya Francis, Alpha Grab, Pusat Pendaftaran Pemandu Grab. Sekian, terima kasih.